rasa best, kita nak rasa berjaya menyimpan emas tuan-tuan, pertama kunci yang paling pertama adalah kita kena konsisten menabung. Walaupun 1 gram 1 bulan ataupun di Public Gold ni kita ada kaedah iaitu account emas gap yang mana kita boleh menyimpan ikut bajet kita sendiri. Contoh kalau bulan tu dapat simpan 100 lah. Kau dapat simpan 200 terpulang kepada individu ataupun kemampuan kita masing. Tetapi sebenarnya untuk kita berjaya sebagai penyimpan emas, sebenarnya kunci yang pertama adalah kita kena konsisten menabung setiap bulan. Sebab tuan-tuan, saya selama saya menyimpan emas sejak tahun 2015 hingga sekarang, saya katakan kaedah paling mudah ataupun untuk kita tu berjaya dengan simpanan emas ni ialah kita konsisten menabung. Tuan-tuan, kita fokus kepada gram dan kita tak perlu fikir tentang harga. Sebab tuan-tuan bila kita menyimpan emas, kemudian kita terikat dengan harga, akhirnya tuan-tuan kita emas pun tak dapat, lepas tu jiwa pula rasa tak tenang.